Okey, untuk rekod perbelanjaan, kita daripada main menu, kita pergi pada perbelanjaan. Kita boleh mula rekod perbelanjaan lah. Okey. Contoh yang pertama, hari ini, katakan kita nak 10 Mac juga. Bayar melalui, contoh kita bayar melalui Maybank, butiran katakan kita nak bayar bil elektrik, jumlah dia 150. Okey. Okey, selesai dan kita boleh teruskan lagi lah. Just masukkan nombor ni, tarikh, bulan bila, just drop down menu. Okey, lepas tu bayar ke Maybank, ini pun drop down menu dan masuk amount dia. Dan bila dah kita nak kembalikan main menu, tekan menu lah. Right.